Apa khabar semuanya? Ni dekat kedai makan Titi Wangsa, geng. Sini sebenarnya dah dalam jajahan Gerik Perak, bukan Kelantan. Kelantan punya dekat je. Okey ni, buat rehat lah sebab daripada Jeli nak ke Gerik pun, nak ke Banding pun dekat 120 kilo, geng. Tengok sini banyak grup daripada Kelantan. Perempuan Tino naik skuter, geng. Ui, penat, geng. Saya dulu naik Aspire, geng. Sorang-sorang je. Layan. Kawasan ni kalau anda datang, saya rasa dululah lagi best. Dia macam kampung sikit. Sekarang ni dah macam restoran. Minum pun, harga pun boleh tahan. Dulu harga kampung, geng. Semua penduduk sini, semua orang Perak, geng. Banyak yang ingat sini kawasan Kelantan. Bukan. Sini adalah dalam jajahan Gerik, geng. Terang Titi Wangsa. Sini juga tadi banyak juga nampak gajah, tapi tak sempat nak rakam, geng. Gajah selalunya keluar pukul 6.30, 7. Dia makan lah. Dia makan, dia tidur. Ni. Tempat ni macam pusing-pusing lah. Turun. Sana sini turun. Ramai orang lah kat sini. Restoran dia pun dah ada pintu pagar sebab gajah suka masuk waktu malam cari makan, geng. Sini saya tak tahulah macam mana. Open lagi ke, sebab saya tak pernah lalu sini malam. Dulu ada lah lalu malam. Tapi yang herannya, geng, bas tak ada, geng. Bas dulu masa saya 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, bas banyak, geng. Tapi paling mencabar zaman international, geng. Tahun 80-an, tahun 90-an. 8 jam, geng, dalam bas. Kalau anda nak tahu kat sana tu, Kelantan, geng. Daripada sini naik dan kita akan ke selatan. Tapi tak nampak, geng, pokok dah tumbuh. Malam-malam nampak, geng, kereta lalu. Ini adalah habitat gajah, geng. Habitat gajah daripada Siam. Tapi yang herannya, hari ni tak nampak, geng. Inilah. Titi Wangsa, geng. Banyak orang berhenti, geng, buang air. Okey, geng, kereta yang naik sini banyak kereta baru-baru, geng. Kereta Honda, Toyota, semua ni turbo, geng. Ada apa model baru lagi yang laju. Lori pun, lori turbo. Kalau anda suka rehat-rehat, sukalah main sini. Sini ke Gerik tak lama, geng. Dalam 15 minit, 20 minit dah boleh sampai Pekan Gerik, geng. Itu pun kalau anda pakai kereta spring lowered. Saya dulu pernah pakai Daihatsu turbo. Saya pernah buat jalan ni. Laju sebab dia lowered. Lowered dia tak ada masalah corner rim. Sini lagi best lah daripada Genting. Uphill, downhill. Genting jalan dia kecil. Lepas tu banyak sangat kereta. Sini kereta tak banyak. Anda boleh corner rim 110, 120, tak ada masalah. Sekarang nak pujian, geng. Apa lagi, jom kita gerak, geng. Ayo, geng. Jom kita gerak. Gerak. Ni lah Trend Titi Wangsa. Jangan lupa singgah. Jumpa lagi di lain masa. Apapun kalau anda datang Kelantan ni 2 hari 3 hari tak puas, geng. Sebulan best. Nanti saya retired, nanti saya nak duduk Kelantan, geng. Sebulan 2 bulan, geng. Nak rasa macam mana suasana. Ni yang aksiden tadi. Ni banyak naik sini jadi aksiden. Tak ada apa pun. Orang tu bawa kereta ngantuk kot, sampai terbabeh. Biasalah, kereta standard. Belah atas sini Titi Wangsa ni kereta banyak dah. Dia yang tak ada kereta tadi belah Gerik Jeli, sebab dia kawasan dia mendaki kereta tak banyak. Ini bomber main ni, bomber. Apa pun. Lain kali kalau datang ke Gerik, anda boleh juga ambil tempat tidur sini. Mahal jugalah. Dalam 400 lebih. Tapi menu tak banyak lah, sebab kedai
Sini malam tutup, geng. Orang asli. Dia orang banyak masuk pos balik. Ni banding. Tu yang runtuh tu. Yang berlubang tu runtuh tu. Biasalah tempat macam ni. Jambatan ni dia punya jangka hayat 50 hingga 1 tahun. Saya tak tahulah. Saya harap kerajaan kena buat jambatan barulah. Jambatan ni pun tengok dah uzur sangat. Tahun 80-an siap, geng. Tahun 70-an macam tu lah. Macam gajah ke harimau ke tak ada masalah. Tak ada jambatan ni. Dia orang boleh seberang dekat tasik ni lah. Okey, geng. Saya dah sampai Lenggong. Singgah lah kedai orang Lenggong. Ada mak dekat Creek ni. Sedih. Portion sikit, geng. 2 kali suap dah habis. Apalah. Dia buat stay hotel, geng. Hotel Michelin. Okey, bye. Jumpa lagi, geng. Bye.